Korang tahu tak, aku sampai at this moment masih lagi macam tengah melihat dan tengah termenung, tengah tak tahu nak buat keputusan tau. Antara ini atau ini. Korang nampak daripada sini lah. Kan tengah-tengah nak senja ni. Dua-dua cantik sebenarnya. Jujur cakap. Kan. Aku yang pernah pakai SADV, ada diberi peluang, diberi rezeki untuk pakai ni, lepas tu pakai ni pula sekarang kan. Aku ingat senang nak buat keputusan tau. Yalah, orang cakap ini di city, berat, sisi lagi besar, power lagi besar kan, lagi pergi kan. Tapi main motor ni bukan semata-mata pasal power tau. Dia pasal jiwa. Kalau tanya pada aku, untuk kegunaan harian lah, ini lebih mudah nak urus. Nak keluar daripada parking, nak reverse, nak gerak-gerakkan dia lagi senang. Bawa dia tu rasa lebih melekat, lagi rendah lah. Yang ini pula, dia berat. Tapi dia ada karakter dia. Bunyi berat-berat tu pun mengizalkan. Kan, shifting gear tu pun memberikan jiwa tau. Jadi sekarang isunya, kalau nak lepaskan antara salah satu, mana satu? Kalau korang. Kan? Kalau secara logiknya orang akan cakap, ni lah bang, ni lagi power kan. Ni macam SADV. Tapi tak. Bagi aku, dia tak semudah tu. Dia tak tahulah. Sebab lepas aku dah guna macam-macam motor kan, dia tak semestinya mahal lebih bagus. Tak semestinya yang kurang mahal tak bagus. Ataupun vice versa. Dua-dua ada kelebihan masing-masing. Jadi bila mana melibatkan amount yang besar macam ni, nak buat keputusan tu susah. Cumanya kali ni diberi peluang dan ruang untuk tak let go salah satu dulu. Mana boleh cuba dua-dua betul-betul sampai boleh buat keputusan yang ultimate lah. So untuk kali ni punya My Moto ni, kalau motor yang bertahan tu doesn't mean that dia yang terbaik. Mungkin ada 1-2 point yang membuatkan aku rasa, okay, engkau yang aku akan simpan dulu, yang lagi satu aku terpaksa lepaskan. Bukan sebab tak bagus, tapi sebabkan another one tu mungkin ada benda yang aku rasa I need that for time being. Jadi stay tune.